Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayat pada Allah. Kita diperkenankan untuk berada sama-sama di dalam rumah Allah. Jangan lupa kita berni'tikaf. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku berni'tikaf dalam masjid ini kerana Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah semua, apa khabar? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mudah-mudahan sentiasa Allah mengurniakan kita sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dipanjangkan umur dalam amal dan ibadat, disampaikan kita semua ke tanah sucinya dalam mengerjakan haji dan umrah, dan dimatikan semua dalam iman dan Islam, dalam husnul khatimah dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah yang dimuliki Allah, alhamdulillah menjadi matlamat kami dalam urusan ibadat umrah baik, ibadat haji baik. Tujuan arah yang pertama ialah ke arah kesempurnaan ibadah. Itu yang paling penting. Ya, sebab kita semua tuan-tuan dan puan-puan semua ni yang nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, baik haji baik umrah, bukan nak pergi makan angin, bukan nak pergi tengok-tengok negeri orang, bukan pasal nak duduk hotel sedap-sedap, tapi pasal nak ibadah. Betul ke tidak? Alhamdulillah. Jadi kerana ibadahlah kita datang. Jadi kita matlamat kita nak kesempurnaan ibadah. Nah, jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita ada sebelum kita mula kelas, kita mula dengan zikir. Kenapa ustaz ni zikir-zikir? Pasal nak lapkan hati kita, nak cuci hati kita, nak cahayakan dia. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi umrah, 5 rukun umrah 1 hari boleh habis. Ni zikir-zikir ni, bekalan ni tak banyak sikit pun jadi bekalan dia lah. Tetapi kalau pergi haji ni tuan-tuan dan puan-puan, dia punya masa lama. Dia Arafah, Muzdalifah, Mina, bermalam di Mina, melontar jamrah, ketawaf, sa'i, bergunting, berkorban. Banyak dia punya kerja dia. Kemudian pula orang lagi berjuta-juta pula. Jadi sudah tentulah kita kena buatkan persiapan yang lebih kukuh lagi, lebih kuat. Kalau sekadar 5-10 minit zikir macam kita buat ni tak jadi. Dia kena betul-betul berus. Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau sekira kain kita dah kotor, kain kita kalau kotor baru 1 hari, kita pakai berus plastik pun boleh. Tapi kalau dah kotor setahun, dah kotor dah berkarat 20 tahun, 40 tahun, tak main berus plastik tak jadi. Kena berus dawai. Kerik dia. Aduh sakit ustaz. Ayolah, dah berkarat dah 40 tahun. Macam itulah ibaratnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi semua para jemaah-jemaah haji yang biasa yang kami pimpin pun, untuk persediaan mereka nak menghadap untuk pergi wukuf Arafah, kami akan bawa mereka pergi ke satu camping. Camping rohani. Camping rohani
Ialah mesti masuk hospital dulu, hospital rohani, ICU, bagi ubat betul-betul, ubat vitamin apa? Ubat vitamin rohani ni, siang pagi malam zikir, siang pagi malam qiyamul lail, zikir, doa, munajat, baca yasin, kemudian belajar, ulang balik belajar. Tengok tu, baru minggu lepas belajar, minggu dia ada kena lagi. Pasal apa? Ialah maklum kita terlupa lah ustaz. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana mengambil mengikuti pakej kami haji, kami akan bawa dia pergi camping dulu, camping rohani. Camping kat mana ustaz? Kita akan bawa dia camping ke tempat yang bernama Shisha. Shisha? Kat mana tu Shisha? Jadi semua jemaah-jemaah haji kami, dari saat hari tiba dia di Mekah, terus dia dibawa pergi ke tempat yang bernama Shisha. Shisha ni tuan-tuan satu apartmen. Di sinilah kita akan melakukan ibadah dan juga kita ulang kaji pelajaran. Jadi di sini Shisha ni tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah satu bangunan dan kita gunakan tempat ini untuk kita nak memulakan pelajaran kita dan amalan-amalan kita, ya. Ada orang kata, ustaz, buat apalah kita duduk jauh-jauh daripada Masjidil Haram? Kita kan nak pergi nak ibadat, rugi kita. Kalau kita sembahyang dalam Masjidil Haram, kita dapat 100,000 kali ganda. Kalau kita sembahyang kat Shisha, kita dapat biasa-biasa, rugi dah bayar ribu-ribu. Jawapan kita tuan-tuan, ada pun kelebihan kita untuk ibadat dalam Masjidil Haram. Kalau kita lihat kembali yang Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yang Rasulullah bersabda, iaitu An Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa, yang artinya satu salat dalam masjid aku lebih afdal dari 1000 salat daripada masjid yang lain, melainkan Masjidil Haram, dan satu salat dalam Masjidil Haram lebih afdal daripada 100,000 salat pada lainnya. Jadi kalau Masjidil Haram pahala 100,000, kalau Masjid Nabawi 1000, kalau Masjidil Aqsa 500. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 100,000 dalam Masjidil Haram, dia bukanlah makna Masjidil Haram tu bangunan Masjidil Haram. Kenapa? Sebab bangunan Masjidil Haram ni tuan-tuan, dia tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kalau sekiranya kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada hanya padang pasir sahaja. Padang pasir ni pun bila orang dah mula ramai, adalah orang duduk rumah-rumah. Sebab zaman orang Quraisy, Masjidil Haram tak ada, dan kalau orang sembahyang depan Kaabah kena pukul. Nabi pun pernah kena pukul depan Kaabah. Macam mana nak bangun masjid? Habis ustaz, yang Nabi sebut Masjidil Haram, bukan maksud Masjidil Haram tu bangunan masjid, tapi maksud Masjidil Haram tu ialah seluruh tanah Mekah. Seluruh tanah Mekah, bukan bangunan masjid yang kita nampak, yang bangunan masjid ada tembok, yang ada batu. Bukan. Sebab yang kita nampak ada tembok, ada batu ni semua adalah bangunan masjid yang baru, yang moden, tak ada pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sebut tu waktu zaman Nabi. Jadi begitulah ulama-ulama menamakan bahawa kota Mekah ini adalah namanya ialah Masjidil Haram. Sebab tu bila Allah SWT firmankan di dalam ayat sucinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi yasra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha dengar lagi maha melihat.
Ayat ini menceritakan peristiwa apa dia tuan-tuan? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayat ini ceritakan kisah Nabi pergi Isra daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Isra Mi'raj ini berlaku pada bulan apa tuan-tuan? Bulan Rejab. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Rejab. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami dalam bulan Rajab dan dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peristiwa Isra Mi'raj ini pada malam 27 Rejab. Insya-Allah pada tahun ini tuan-tuan, pada malam 27 Rejab, insya-Allah saya bersama 429 jemaah Singapura kita akan berada di tempat Nabi sembahyang, tempat Nabi naik ke langit pada malam Isra dan Mi'raj di Baitul Maqdis. Doakanlah ya, mudah-mudahan selamat semua sampai sana. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ayat ini menceritakan kisah Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah. Masa itu Mekah masih dikuasai oleh orang Quraisy, dan masa itu tidak ada bangunan masjid. Tapi yang Nabi, yang Allah sebut minal masjidil haram, daripada masjidil haram. Habis macam mana ustaz ya? Jawapannya bukanlah maknanya masjidil haram tu bangunan masjid, tapi ialah seluruh bumi Mekah. Kerana nama Mekah ni banyak, antaranya ialah Masjidil Haram. Itulah yang telah disebutkan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab tafsir. Jadi kalau orang yang baca kitab tafsir, dia faham bukanlah makna Masjidil Haram tu bangunan, tapi maknanya ialah seluruh kawasan bumi Mekah. Dan Shisha, tempat yang kita akan duduk sini pun di dalam kawasan bumi Mekah, dan dia pun masuk dalam tanah haram, dan dia pun bukan jauh sangat, lebih kurang dalam 5 km sampailah ke Kaabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau ada orang kata rugi kau semayang kat Shisha, aku semayang dalam Masjidil Haram, jawapan kita, seluruh tanah haram adalah pahalanya 100,000 kali ganda. Tapi memanglah kalau dia semayang dalam masjid dapat pahala i'tikaf masjid. Jadi kalau orang nak pahala i'tikaf masjid, jangan datang hanya musim haji, datang musim umrah. Kenapa? Sebab kalau musim umrah tu tuan-tuan, dia lebih senang duduk dalam masjid. Kalau musim haji nak masuk masjid 1 jam sebelum azan dah penuh, sampai kat luar dah penuh. Ambillah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah dia Shisha yang akan kita pakai. Kita duduk semua jemaah, mana-mana package daripada package kami, mereka akan duduk sini. Bila jemaah sampai, beg-begnya dibawa naik ke atas. Ada pula tim perubatan Muiz datang cek jemaah, siapkan makanan-makanan. Alhamdulillah. Jadi pokoknya tempat sini sungguh sekali sesuai. Dan kemudian sehari sebelum kita berangkat ke Arafah, kita akan bawa jemaah pergi orientasi. Tempat ni pun dekat dengan tempat melontar. Jadi kat mana dia nak melontar, nak jalan kat mana, apa signboard dia, kat macam mana nak melontar, semuanya ditunjukkan. Jadi jemaah tu pun bolehlah dia pun praktis melontar ya. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kalau sekiranya kita dah ada kat Shisha, nak buat apa ustaz? Kita nak kena buat preparation. Sebagaimana saya dah katakan tadi, sebelum kita nak masuk pergi wukuf Arafah, kita kena nak bersihkan hati rohani kita. Kerana apa tuan-tuan? Dalam ibadat haji ni tuan-tuan dan puan-puan, puncak ibadat haji itu ialah wukuf Arafah. Itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak makan tuan-tuan, kita tengok lauk sedap, daging sedap, wow, sini sedap tapi sekali bila kita makan, alamak tawa, habis. Sedap macam mana pun tak selera nak makan. Pasal apa? Kemuncak dia ialah dia punya rasa dia tuan-tuan.
Kalau nampak cantik tapi kalau rasanya tawar hebeh, dah hilang semua selera. Tak adalah sedap ni, tak sedap lah ni. Begitulah di ibadah haji tuan-tuan dan puan-puan. Ibadah haji ni tuan-tuan, dia punya climax dia, dia punya puncak dia, dia punya paling utama dia apa dia? Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak sampai ke Arafah ni, nak jadi tujuan matlamat kita, kita nak siapkan hati rohani kita, nak bersihkan dia, nak buatkan persediaan, nak menangis pada Allah. Itulah yang kami lakukan. Sewaktu berada di Shisha, kita adakan qiyamul lail, kita adakan doa, kita ulang kaji pelajaran, ingatkan balik apa rukun, apa wajib, apa sunat, kita adakan berzikir dan sembahyang tahajud, sembahyang tasbih tiap-tiap malam. Kalau kita tuan-tuan dan puan-puan di Masjidil Haram, kita nak sembahyang berjemaah, sembahyang tahajud, kena halau kita. Tak boleh, ini tempat orang ramai. Lagipun kalau sekiranya kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mendapat wahyu pertama, Nabi dapat depan Kaabah ke atau di Gua Hira? Gua Hira. Gua Hira atau Bukit Jabal Nur jauh. Kenapa Nabi tak duduk depan Kaabah dapat wahyu direct? Jawapannya tuan-tuan, depan Kaabah orang ramai, penuh sesak, riuh rendah, jadi kurang konsentrasi, kurang khusyuk, kurang dia punya kesyahduan dia. Tapi bila Nabi seorang-seorang berada di atas Bukit Jabal Nur, seorang-seorang menghadap pada Allah, maka Nabi dapat rasakan dia punya kesyahduan, dapat menangis pada Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni tuan-tuan nak memperbaiki hati rohani kita, kita duduk tempat orang ramai, lalu dalam pekik riuh rendah, tak dapat konsentrasi. Tapi bila tempatnya sunyi, orang tak ada kat situ, kita berzikir, dapat kita khusyuk Allah, hati kita pun rasa syahdu, air mata pun mengalir. Itulah dia tuan-tuannya. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita pergi ke Shisha? Ya, demikian juga tuan-tuan dan puan-puan, bila kita di Shisha ni, kita dapat memelihara kesihatan dan tenaga untuk menghadapi ibadah yang lebih besar, iaitu wukuf di Arafah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya kita nak datang Mekah untuk semata-mata kita nak sembahyang dalam Masjidil Haram, boleh, tak salah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kerana nak sembahyang kat Masjidil Haram lah tuan-tuan dan puan-puan, maka nasihat saya, lebih baik awak pergi umrah. Kenapa? Sebab kalau sekiranya kita dalam masa musim haji ni nak masuk Masjidil Haram dengan manusia penuh sesak, ya Allah, punyalah susah nak masuk, nak keluar pun dah susah. Nampak tuan-tuan? Dan bila manusia dah penuh sesak ni tuan-tuan, memang tak salah, bagus pun kita dapat berkenalan dengan orang Islam kita. Tapi kita belum selesai haji ni, nak pergi Arafah ni, kita dah sibuk dengan ke Masjidil Haram. Orang ni datang pada Amerika, ni datang pada Afrika, dia ni datang daripada Rusia, ni datang daripada India, daripada China, daripada Uzbekistan, daripada Kazakhstan, daripada Kyrgyzstan, semua macam-macam negeri datang. Banyak orang. Masing-masing datang tu adalah sikit-sikit sana bawa virus sikit, sini bawa virus sikit, dia ni batuk dia batuk kemudian nanti kita pun sikit-sikit alamak ustaz, sakit ustaz. Maaf tuan-tuan, kita ni tuan-tuan nak pergi wukuf Arafah, kita nak tenaga, kita nak kesihatan. Sebab apabila kita ke Arafah, kita nak banyak berdoa. Apabila kita sampai Arafah, kalau kita nak berdoa ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ustaz pun angkat tangan, baru 5 minit ustaz angkat tangan, halo ustaz, bila nak ambil doa ni ustaz, saya tak tahan. Nampak ustaz? Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita perlu jaga di kesihatan. Jadi bila kita jauh pada orang ramai ni, kita sama-sama dalam tempat musalla kita, kita beribadah, kita ulang kaji pelajaran, alhamdulillah banyak faedahnya. Jadi kita pun dapat terjaga kesihatan kita, ibadat kita pun dapat kita ulang kaji pelajaran kita, kita pun dapat hidupkan rohani kita, alhamdulillah.
Kalau sekira kat Singapura kita nak sembahyang qiyamul lail, kita kena tunggu nanti ustaz nanti kalau buat malam cuti umum baru ada qiyamul lail. Tapi ni kat Shisha ni tuan-tuan, 24 jam tiap-tiap malam kita qiyamul lail. Pagi zikir belajar, malam zikir belajar, sampailah kita berangkat Arafah. Jadi apabila dia dah betul siap tubuh badan dia, rohani dia, bila pergi ke Arafah, barulah bila dia angkat tangan, Allah, menitis air mata dia, syahdu rasanya, pasal sudah ada persediaan. Ini dia tuan-tuan, ini strategi. Kita nak pergi perang tuan-tuan, kita kena ada strategi. Mana dulu kita nak attack? Oh ni command post dia tempat general, ni kita attack dulu. Macam tu juga kita nak pergi Arab, pergi ibadah haji. Ibadah haji ni kita nak buat apa? Nak buat haji. Kalau kerana nak pergi Masjidil Haram, awak pergi tawaf. Maaf, awak pergi umrah. Itu lagi bagus, lagi senang, orang tak ramai sangat. Tapi sekarang umrah pun orang penuh, tapi lebih senanglah kau banding dengan haji. Tapi kalau kita nak buat haji, strategi haji apa? Apa yang Nabi sebut? Al-Hajju Arafah. Siapkan diri kamu untuk ke Arafah. Dah habis kita ke Arafah, barulah kita pergi ke depan Masjidil Haram. Tak apa. Jadi alhamdulillah, apabila kita berada di rumah Shisha ni tuan-tuan, kita dapat juga menyelamatkan jemaah berjalan jauh, kerana rumah ini pun dekat dengan tempat melontar, lebih kurang dalam 900 meter lebih kurang. Kalau sekiranya kalau kita ni duduk di tempat kemah tuan-tuan, kemah Singapura kita di Muaisim, kira-kira 3 atau sampai 5 kilometer nak sampai melontar. Kemudian balik lagi 3 kilometer, 5 kilometer balik. Ya Allah, kalau 3 hari kita ulang balik tuan-tuan, kalau sekira pergi 3 kilo balik 3 kilo dan 6 kilo kali dengan 3 sudah 18 kilometer. Ya Allah, manalah jemaah haji tak banyak sakit. Itu tuan-tuan. Tapi kita alhamdulillah dengan adanya tempat apartmen kita di Shisha ni, kita yang wajib, apa yang wajib tuan-tuan? Bermalam di Mina, itu yang wajib. Jadi kita akan pergi ke Mina, hanya berjalan kaki lebih kurang dalam 20 minit kita pun dah sampai. Lepas dah wajib bermalam selesai, kita pun baliklah ke Shisha. Alhamdulillah, yang wajib pun dapat ditunaikan, kesihatan pun terpelihara. Tapi tak salah kalau ada orang nak duduk kat Mina juga. Ustaz, saya nak duduk kat Mina juga. Boleh, cuma memanglah kalau bila kata Mina ni memang tempat yang penuh sesak orang ramai tuan-tuan ya. Sebab semua satu dunia duduk dalam satu tempat. Katakanlah satu Singapura 3 atau 4 juta setengah seluruh rakyat Singapura duduk kat Geylang, kat Eunos sini. Apa jadi tuan-tuan? Habis jam semua, tak boleh jalan. Macam itulah ibaratnya. Jadi Mina pun macam itulah, penuh sesak. Jadi bila dah penuh sesak, keadaan pun kuranglah selesa. Bila air pun, tandas pun kurang. Bila kita tengok tandas ni tuan-tuan, hanya lebih kurang 20 tandas untuk 2,500 atau 3,000 orang. Ya Allah, 3,000 orang nak kongsi 20 tandas. Betul, ni bukan buat nak takut-takutkan, tidak, memang sudah pun berlaku. Mungkin ada antara tuan-tuan dan puan-puan dah pergi pun tahu. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak masuk tandas, nak buat apa? Kena ambil nombor, kena queue. Satu tandas 150 orang berdiri. Ya Allah Ustaz, boleh tahan ke ni? Itulah dia tuan-tuan. Sekali kita tunggu, yang keluar budak kecil, budak keluar. Alamak, punya geram budak ni. Macam itulah dia. Jadi sini ada orang boleh tahan, tak apa. Ada orang, Ustaz saya tak boleh lah, kau nak temu air tak boleh tahan lagi. Jadi inilah dia tuan-tuan, alhamdulillah dengan adanya rumah Shisha ni, dia membantu meringankan keadaan diri kita yang kesesakan itu, dan demikian juga menyelamatkan kita daripada malapetaka. Pernah pada tahun 2004 tuan-tuan, berlaku banjir kilat di Mina, habis kemah-kemah semua tenggelam. Alhamdulillah, jemaah-jemaah kami semuanya mereka dapat berada di Shisha, tak terkenalah banjir ini. Nampak tuan-tuan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita ke Shisha, banyak sekali kelebihannya. Tak salah kalau dia nak ke Masjidil Haram, nanti bila dia dah habis haji, dah habis selesai melontar, dah tak ada lagi rukun wajib haji, semua dah habis dah, barulah dia pergi ke kawasan depan Masjidil Haram. Itulah yang kami pun siapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pokoknya memang
memanglah istimewa yang kami siapkan ini. Kenapa? Bukan kerana istimewanya makan minum sahaja, tetapi istimewa itu kerana cip khadam sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Cip khadam, ialah kita ni khadam pada jemaah tuan-tuan. Alhamdulillah lah, syukur pada Allah dengan pengalaman 37 tahun ya, daripada hari pertama saya jejakkan kaki di tanah suci, belajar di sana 10 tahun di Mekah, Madinah. Alhamdulillah, sangat banyak sekali memberikan pengalaman kepada kita. Dan alhamdulillah kita punya usaha pun diiktiraf pula oleh DPPMS, iaitu Dewan Perniagaan Melayu Singapura, dengan memberikan Best Entrepreneur for the Year 2006. Alhamdulillah ya, kita tak minta, tapi orang yang beri kita pengiktirafan. Alhamdulillah, istimewanya bukan kerana bangunan rumah tidak sahaja, tapi istimewa kerana kita ada persiapan untuk melakukan ibadah mengikut sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ibadat syariat, dan juga menghayati hakikatnya dan kerohaniannya. Ini yang penting tuan-tuan ya, sebab kita nak pergi untuk ibadah ya. Jadi dengan itulah apabila kita dapat menyempurnakan ibadah, sehingga jemaah-jemaah bila dah pulang daripada haji, kita tanya mana bagus, awak duduk hotel ke duduk Shisha? Orang kata, Ustaz, Shisha is the best. Kenapa? Sebab sanalah kita dapat menangis pada Allah, dapat kita bertahajud, dapat sama-sama doa Allah. Memang tuan-tuan, itu yang sebenarnya every year kita dapat recommend yang itulah tempat the best. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bukan itu saja. Bahkan dengan kita berada di bangunan Shisha tu, dapat kita berkenalan bersama-sama jemaah, walaupun satu bilik tu 4-5 orang, tapi dapat kita meramaikan orang, meramaikan saudara kita. Dah habis haji, kemudian barulah kita duduk depan Masjidil Haram. Alhamdulillah, baik di Mekah, baik di Madinah. Alhamdulillah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa pun kita perlu buat pada strategi. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dengan adanya kita setiap malam kita ada kuliah agama, majlis zikir ya. Alhamdulillah, ini semua membantu untuk kita menyuburkan kita punya rohani kita. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, apabila jemaah-jemaah itu mengambil package ini, mereka tak perlu fikir lagi nak ada apa bayar lagi. Semua dah termasuk, makan minum dah termasuk. Alhamdulillah. Dan kita sendiri pun siapkan tukang masak dari Singapura kita bawa. Masya Allah, ini tukang masak kita, ini chef kita ni dah lebih daripada 25 tahun sama-sama. Alhamdulillah. Sampai jemaah-jemaah bila makan tuan-tuan, mereka komplain. Kenapa komplain? Badan naik Ustaz. Pasal makan selera. Alhamdulillah ya, badan awak naik tak apa, jangan badan kurus, nanti laki awak marah ni. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah di Mekah kita ada juga package yang duduk di Hotel Safwa. Dia disiapkan oleh hotel punya buffet, international buffet. Transport pun kita siapkan. Kalau dia duduk Shisha, Ustaz saya nak pergi Masjidil Haram, kita siapkan transport. Yalah, mungkin ada orang dia tak nak dengar kuliah lagi, Ustaz ni asyik kuliah saja, aku nak pergi Masjidil Haram, kita siapkan transport. Pergi balik kita siapkan transport. Alhamdulillah. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan, bukan itu saja, para jemaah semua kita diiringi oleh kita punya sarjan-sarjan kita, kapten-kapten kita. Siapa dia? Iaitu para pegawai kita. Alhamdulillah, yang berpengalaman, lagi berbudi bahasa. Alhamdulillah, semua ini sudah tak payah lagi jemaah fikir-fikir lagi, semua dah ada dalam package. Di samping itu ada lagi ziarah ke tempat-tempat sejarah, tempat-tempat yang kita kata banyak daripada sejarah Rasulullah SAW. Daripada kita berada kat Mekah, daripada kita berzikir, kita baca Yasin, dan kemudian lepas tu kita juga mengadakan majlis lagi kuliah syarahan agama. Dan demikian juga kita mengadakan lagi perjalanan pergi ziarah ke tempat-tempat sejarah yang lain. Seumpama kita pergi ke Hudaybiyah, dan demikian juga kita pergi ke tempat yang sejarah, tempat yang kita katakan Jirana, dan demikianlah seluruh tempat-tempat yang ada dalam kota Mekah Al-Mukarramah, semuanya akan dibawa oleh para pegawai-pegawai bersama-sama dengan saya, insya-Allah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau sekira kita lihat daripada sini, para jemaah dah tak fikir lagi dah apa yang mereka perlu buat lagi. Hanya mereka sediakan untuk package saja. Ustaz, saya ni ada bawaan tua Ustaz, macam mana? Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kalau perlukan perkhidmatan untuk dia tawaf sa'i, kita siapkan untuk orang yang menolaknya tawaf sa'i percuma. Percuma tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu kalau dia nak mengerjakan tawaf dan sa'i rukun haji dan rukun umrah. Kalau sekiranya dia nak buat tawaf sunat, umrah sunat, itu kena bayarlah sendiri tuan-tuan ya. Kalau sekira semua pegawai kita nak tolak, pancit pegawai kita tuan-tuan. Ini pun hanya untuk orang yang sakit aja. Kalau semua orang mengaku sakit, kau baik-baik kat Mekah, jangan kau bohong tau, nanti betul-betul sakit baru tahu. Tak boleh tuan-tuan. Ustaz, saya betul sakit. Okey, baru kita akan angkat orang, tolakkan dia. Itu semua percuma, sudah termasuk dalam package. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau sekiranya para jemaah dia memerlukan persiapan-persiapan seperti apa yang dia perlukan daripada keperluan diri dia, semuanya kita siapkan. Dia perlukan beg, kita siapkan beg. Alhamdulillah, beg ni kita bagi net dia lagi, kita bagikan dia punya tali dia lagi. Tali siap dah dengan dia punya ikatan dia. Kenapa Ustaz bagi tali ni? Sebab beg jemaah ni tuan-tuan, bila nak berlayar dari Singapura ringan melontang-lanting, tapi bila balik sarat, mengandung 9 bulan, takut meletup kat tengah-tengah aje. Sebab tu diikatkan dia tuan-tuan. Itu dia memang macam itulah. Jadi kita siapkan, jemaah pun tak fikir-fikir lagi nak beli-beli, nak cari tali, tak payah. Dan demikian juga kita hadiahkan kepada para jemaah tu, iaitu setiap jemaah kita hadiahkan iaitu beg sandang ya. Beg sandang, dan kemudian kita hadiahkan beg troli, tak payah dia nak angkat, dia tarik saja. Dan kita siapkan haversack. Alhamdulillah, haversack ni nanti kita nak berjalan daripada kemah, kita nak keluar, nak pergi sampai ke tempat jamrah ya. Jadi kita pakai haversack. Dan demikian juga kita siapkan botol spray. Botol spray tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau sekira di Arafah, Mina, tempat ambil wuduknya orang ramai ya, jadi kita pakai botol spray ni untuk memudahkan kita. Dan demikian juga kita siapkan kain ihram untuk kita orang lelaki, dan untuk orang perempuan kita siapkan satu telekung. Dan demikianlah kita siapkan buku doa ya, untuk dia baca doa sepanjang perjalanan. Dan kita siapkan tasbih tawaf untuk dikira 7 pusingan tawaf atau sa'i dia. Alhamdulillah, kita siapkan payung pula, alhamdulillah. Dan ada sejadah lagi, Masya Allah. Ada apa lagi? Air Zam-Zam pula, Masya Allah. Ada apa lagi? Ada lagi, DVD haji pula 2012. Belum pergi haji macam mana dapat DVD? Nantilah. Nanti bila jemaah pergi haji, kita bawa satu cameraman kita, dia shoot semua para jemaah punya aktiviti, balik kita edit siap, kemudian kita pun hadiah jemaah. Jemaah tu pun bila dapat, dia tengok, itu gambar bapak pergi haji tu, gambar mak kau tu ada tu, gambar atuk kat sini ya, gambar ni. Alhamdulillah, teringat-ingat dia pergi haji. Alhamdulillah, dah 10 tahun kemudian dia buka lagi, terkenang dia pergi haji 10 tahun dulu. Dah 20 tahun dah dia pun buka lagi, tengok, terkenang 20 tahun dulu aku pergi haji. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Inilah Allah Ta'ala bagi kemudahan zaman moden. Datuk nenek kita dulu tak ada, tapi alhamdulillah dengan alat-alat canggih zaman sekarang, semua kita dapat manfaatkan. Jadi ini semua tuan-tuan dan puan-puan hanya untuk mereka yang bersama-sama kami dalam package yang for travel. Dan tak itu saja, kami siapkan buku panduan beserta dengan seluruh sejarah kota Mekah yang kita pergi ziarah sana ziarah sini, semuanya kita akan siapkan dalam buku kecil. Jemaah tu pun boleh baca. Dan setiap jemaah kami bagikan SIM card, SIM card mobil Saudi. Jadi kalau di tuan-tuan dan puan-puan di Saudi, Mekah, Madinah nak pakai Singapore handphone mahal, kena bayar dia punya auto roam dia. Tapi kalau kat sana pakai SIM card Saudi, murah harga dia. Ini semua sudah termasuk di dalam kita punya package tuan-tuan. Alhamdulillah. Nak apa lagi tuan-tuan? Kemah di Arafah. Tahun yang lepas kemah kita adalah aircon. Tahun ini kita akan kekalkan. Dan sampai ke Arafah kita bawa siap dengan kita punya alat perang. Alat perang? Apa dia? Kita punya kamera, kita punya audio video, kita punya pembesar suara, skrin kita, projektor, semua kita bawa.
Jadi jemaah duduk kat mana ceruk pun, dalam kemah mana pun, semua yang dapat ikuti ceramah, dapat ikuti syarahan, dapat ikuti doa-doanya, semuanya akan sama-sama dapat, baik dia kat mana pun dia ada. Alhamdulillah, bukan itu saja, bahkan apabila kita di tanah suci Mekah, Madinah, tuan-tuan dan puan-puan, semua tempat-tempat sejarah yang kita telah pun sebutkan tadi, akan ada para jemaah-jemaah tu dapat mengikutinya tanpa ada bayaran-bayaran lagi. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang mana kita kat Mekah ni, kita duduk dengan dengan beribadah, kita dapat pergi ziarah mendaki Jabal Nur, tempat Gua Hira, tempat Nabi dapat wahyu pertama, Jabal Sur, tempat Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di Jabal Sur, dan demikian juga kita pergi pula ke Hudaybiyah, tempat Nabi menjatuhkan atau membatalkan niat ihram dia, tempat peternakan unta, dan ada pula nak bermesra dengan unta. Tengok, unta pun nak manja dengan Mak Haji ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dapat minum susu unta, fresh from unta. Kalau kita beli kat sini fresh from the factory, from the farm, ini fresh from unta. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Kita pergi ziarah Muzium Kaabah. Muzium Kaabah ni pun susah tuan-tuan nak dapat masuk. Tapi kalau dapat masuk memang rezeki lah ya. Alhamdulillah dapat tengok macam mana orang buat kelabu Kaabah. Ni tepatnya makam Nabi Ibrahim yang dapat kain lambungnya disimpan kat sini ya. Banyak kelebihan. Dan kita dapat ziarah tempat Nabi SAW lahir. Ini tempat Nabi lahir tuan-tuan. Ini lagi 2-3 tahun dah kena roboh tuan-tuan ya. Siapa yang tak datang lagi rugi. Ini tempat Nabi SAW dilahirkan. Kemudian kita ziarah jalan kaki sampai ke Masjid Bendera, sampai ke kubur Ma'la, tempat Siti Khadijah. Tengok macam mana orang di kubur Mekah ni ditanam. Alhamdulillah, semua kita dapat ziarah tanpa lagi ada bayaran tambah-tambahan. Alhamdulillah. Inilah dia tuan-tuan, tempat Nabi Ismail disembelih. Ini tempat Nabi Ismail disembelih kat mana ni? Dekat dalam kawasan Mina tuan-tuan. Ada batu tanda ni. Banyak orang tak tahu tempat ni. Dan demikianlah kita pergi Ji'rana untuk jatuhkan niat umrah lagi ya. Dan di Madinah, selain daripada kita ziarah Rasulullah SAW dan tempat-tempat yang sejarah, kita bawa lagi jemaah pergi tempat-tempat sejarah, pergi tempat perigi cincin. Kat mana perigi cincin ni? Dan demikian juga kebun Salman Farisi dan perigi dia, dan tempat Bukit Uhud, di mana tempat syuhada 70 orang mati syahid di sini. Semua kita bawa dengan sejarah-sejarahnya. Dan kemudian jemaah dibawa lagi ke kebun kurma. Kebun kurma ni tempat yang banyaknya pohon-pohon kurma dan subur dia punya tempat dia. Dan bawa pula ke kedai kurma pula. Alhamdulillah. Kemudian bawa ke Masjid Kiblatain. Di sini jemaah melihat bagaimana berlakunya penukaran kiblat. Dan sini Masjid 7, tepatnya berlaku peperangan Khandaq. Ini Muzium Madinah pula tuan-tuan. Alhamdulillah. Ini tempat kita melihat bagaimana asalnya Madinah sebelum zaman Nabi dan setelah waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ni dapat dipaparkan dalam muzium. Kita pergi tempat Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah pula. Dan demikian pula kita bawa jemaah pergi Riyadhah di kolam mandi kebun kurma. Orang perempuan pun ada pergi juga. Ada perempuan tempat perempuan lah, lelaki tempat lelaki. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tuan-tuan dan puan-puan, alima auladakum masibah, ajarkan anak-anak kamu itu berenang. Ini sunat tuan-tuan. Tapi dulu masa budak-budak tak belajar. Okey, tak apa, dah tua-tua boleh juga. Tengok orang ni. Makji-makji ni pun suka tuan-tuan. Jadi kita pergi ni bukan suka-suka saja, tapi kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita ikut sunnah Nabi niat tu, tengok orang tua ni pun suka juga. Alhamdulillah. Dapat lepas nazar tuan-tuan. Kalau kat Singapura nak pakai seluar spender, kat sini tak payah, semua tutup aurat. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pendek kata kita package ni komplit daripada segi ibadah, pimpinan, dan juga daripada segi riyadhah dan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Nabi bersabda, alimu auladakum rukubul khil, ajarkan anak-anak kamu naik kuda. Naik kuda? Kita bawa jemaah tahun lepas pergi naik kuda tuan-tuan. Alhamdulillah. Ustaz, saya tak pernah pegang kuda pun. Ini kau naik terus atas kuda. Alhamdulillah. Inilah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan kita pergi ke ibadah haji, bukan hanya kita dapat melakukan ibadat sembahyang saja, tapi dapat menghidupkan sunnah Nabi SAW. Nabi bersabda, siapa yang hidupkan sunnah aku, satu sunnah aku, di waktu orang sudah tinggalkan dia, maka dia dapat pahala seperti 100 orang mati syahid. Subhanallah tuan-tuan ya. Jadi kita
ibadah ni ibadah, di samping itu kita pun mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Ini pun satu kelebihan. Dan selain pada itu tuan-tuan, kita bawa jemaah pula pergi ke Bukit Magnet. Bukit Magnet kat mana tu? Kat Madinah tuan-tuan. Masya Allah ya. Bukit Magnet ni memang luar biasa. Kenapa ustaz namanya Magnet? Sebab bas dia boleh berjalan tuan-tuan, tak payah driver pijak minyak. Tak payah driver pijak minyak. Tengok dia tak pijak minyak. Dia punya meter dia sudah 80 km, 80 km. Dan dia jalan sampai 120, 140 km per hour, tak pijak minyak. Wah, ini extraordinary ya. Memang tuan-tuan dan puan-puan ya. Itulah sebab namanya Bukit Magnet. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, semua kegiatan yang kita sebut tadi, jemaah tak perlu lagi tambah lagi. Ustaz, ini ustaz cakap-cakap ni berapa harga dia? Harga perkara kedua tuan-tuan. Yang penting kita kenal dulu. Kita dah kenal, kita dah tahu perkhidmatan, kita pun dah suka. Bila hati dah suka tuan-tuan, ustaz, saya berkenan dengan anak dara ni, saya nak dia 20,000 saya nak. Pasal dah berkenan kan? Cuba kau tak berkenan, udahlah, murah pun tak nak. Itulah dia tuan-tuan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita mengatakan bermacam-macam apa yang dikenaki, daripada pimpinan, ibadat, daripada tunjuk ajar, kemudian sampai tempat makan, sampai kita tempat berehat, sampai kita di tempat di hotel, sampai kita berziarah, apa lagi tuan-tuan, sampai barang beg pun semua kita siapkan. Harga dia tuan-tuan biasa je lah, tak adalah tinggi mana ya. Kita siapkan untuk tahun ini 5 package. Alhamdulillah. Kita namakan Ajiat 1, Ajiat 2, Safwa 1, Safwa 2 dan pendek. Jadi Ajiat 1 ni apa dia? Ajiat 1 ni kalau sekira para jemaah yang nak dalam lingkungan 28 sampai 31 hari penerbangan SQ atau SV, maka semua program kita jemaah akan sampai ke Shisha dulu. Ini untuk preparation. Dia nak siap pergi ke Arafah. Dah habis Arafah, dah habis Mina, komplit dah, rukun wajib semua dah habis, baru masuk Mekah. Duduk kat Mekah ni, dia duduk kat Hotel Ajiat Mekah. Hotel Ajiat Mekah ni 5 star tuan-tuan. The first 5 star hotel in front of Haram. Yang pertama, tapi dah direnovate baru tuan-tuan ya. Alhamdulillah, jauh pun tidak, lebih kurang 150 meter pergi ke Masjidil Haram. 5 minit jalan dah sampai. Kalau orang muda cepat 2 minit sampai. Kalau orang tua mungkin dalam 5-6 minit lah. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Hotel ini memang luas ya. Bilik air semua tersendiri, lobby yang pun besar, dan tempat restoran dia ni, restoran dia jadi restoran kita. Sebab siap makan semua orang kita. Alhamdulillah. Dan kemudian air panas 24 jam kita siapkan. Alhamdulillah. Dan tiap-tiap hari ada kuliah. Syukurlah pada Allah kerana jemaah dapat menimba ilmu lagi. Dan sampai ada jemaah tu dia komplain, ustaz, banyak sangat kuliah lah ustaz. Tak apalah, kita bagi kuliah ni macam-macam ilmu. Ilmu menghalusi solat, ilmu macam mana mendidik anak-anak, ilmu macam mana nak tambahkan kasih sayang suami isteri, ilmu macam mana kita nak menjaga haji kita, semua macam-macam. Jadi jemaah pilihlah, nak duduk dengar, tak duduk tak apa. Macam kita ada makanan buffet, kita siapkan lauk dalca, lauk kari, daging, ayam, semua ada. Pilih saja mana kau nak. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, program kita padat. Dan demikian juga hotel kita pun dekat. Hotel Ajiat Mekah, straight sampai ke Masjidil Haram dalam 5 minit yang kita dah sebut tadi. Ni berapa harga ustaz? Harganya biasa, 7,500 je. Biasa je lah ustaz ya. Jadi kalau sekira ustaz saya nak panjang sikit lah, dia boleh ambil paket panjang sikit. Paket panjang tu 34 sampai 37 hari. Dia sama juga, tapi dia naik pesawat Saudi Airlines saja. Dan dia punya penginapan sama, Shisha, Mekah Ajiat, Madinah Hilton. Jadi back package Ajiat 1 atau Ajiat 2, dia punya Madinah semua Madinah Hilton. Madinah Hilton ni kat mana ni? Nama pun Hilton, depan Masjid Nabawi. 2 minit jalan dah sampai dah.
Jadi kalau sekiranya orang yang duduk hotel Hilton ni tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah lah, tak adalah lagi nak komplain-komplain lah ya. Dengan nama Hilton pun dah semua international, semua orang dah tahu dah, dengan dia punya persiapan bilik dia, dengan Xbox dia, dengan tempat lobby dia. Dan alhamdulillah restoran dia pun besar, siap, dan restoran ni semua khas untuk kita saja, orang lain pun tak masuk. Kita bawa chef kita masak kat sana, alhamdulillah kita siap panas 24 jam, dan makanan dia serta dengan buah-buahan semua kita siapkan. Alhamdulillah lah, Hotel Hilton memang hotel yang berjenama. Jadi tempat dia pun tuan-tuan, hanya kita keluar 2 minit berjalan dah sampai ke Masjid An-Nabawi. 2 minit tak sampai, lebih kurang gitulah. Kereta pun tak ada, jalan kaki saja. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau sekiranya ada orang, ustaz saya nak tengok ni berapa harga dia, harga untuk Ajiat 2 ni ialah 8090, cuma lebih $590 saja, tapi dapat ekstra lebih kurang 8 malam lagi ekstra. Oh, ada orang, ustaz saya nak duduk kat depan masjid. Boleh, kat depan masjid tu bila dia ambil safwa 1, antara 28 sampai 31 hari, dia boleh naik SQ, dia boleh naik SV. Dia sampai saya duduk Shisha, dah habis haji semua Mekah, terus dia duduk ke As-Safwa. Safwa tu kat mana ustaz? Safwa ni betul-betul depan Masjidil Haram tuan-tuan. Keluar daripada tangga hotel terus sampai masuk kawasan Masjidil Haram. Bilik-bilik memang 5 star lah ya, makan pun international buffet tuan-tuan ya. Dan demikianlah, apabila kita keluar daripada hotelnya kita keluar saja terus sampai perkarangan masjid dah. Tak ada bangunan lagi dah, antara hotel dengan masjid tak ada bangunan dah. Tapi kalau ada orang nak dekat lagi, dia kena buat kemah dalam masjid. Itu saya angkat tangan lah, surrender lah, saya tak boleh buat tuan-tuan ya. Itu yang paling dekat dah tu. Sampai depan masjid kita letak hotel tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Hotel Safwa ni kalau ikut daripada segi dia punya harga dia, taklah mahal mana, cuma 8,500 saja. Alhamdulillah. Kalau di Madinah, semua duduk Madinah Hilton sama-sama, cuma Mekah ada beza sikit. Jadi kalau ada orang kata, ustaz saya nak panjang sikit, boleh. Kalau nak panjang sikit, dia duduk kat Safwa 2. Safwa 2 tu macam mana? Sama juga hotelnya Safwa dengan Hilton kat Madinah, cuma dia duduk 34 sampai 37 hari. Jadi dia lama 8 hari ekstra. Kat Mekah 8 hari ekstra daripada kawan Safwa 1. Jadi harga yang untuk ni dia cuma lebih sikit je, tambah 5,400 ya. Yalah, dah ada, orang kata ada rupa, ada harga lah. Dan kalau ada orang kata, ustaz saya ni tak ada time lah, boleh ambil paket pendek. Mungkin ada orang tu time tak ada, ataupun mungkin dia nak mudah sikit, murah sikit. Jadi lepas pada haji terus pergi Madinah. Madinah dia terus duduk kat Hotel Taibah. Hotel Taibah ni pun betul-betul depan Masjid An-Nabawi. Alhamdulillah lah, hotel ni memang kita dapatkan dah lama dah. Daripada Hotel Taibah nak pergi Masjid Nabawi 1-2 minit saja. Macam Hilton juga 1-2 minit saja sampai ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Harganya pun banyak murah, 5,500. Alhamdulillah, boleh save 3,000 tuan-tuan. 3,000 dia save. Kalau sekiranya ambil paket pendek, ada orang bajet, yelah kita pun faham ya, tak semua orang sama. Ada orang kerja pula tak ada cuti, dia boleh ambil paket pendek ni sesuai untuk dia. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang nak mengetahui tentang jadual haji ni, dalam tangan tuan-tuan dan puan-puan dah ada dah jadual haji ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadual haji ni tuan-tuan dan puan-puan ada tunjukkan hari bulan yang berangkat bila, dan sampai balik Singapura bila, dan hotel-hotelnya berapa hari semuanya. Ini semuanya adalah untuk tatapan tuan-tuan mengetahui cara perjalanan. Lepas daripada haji semua duduk Mekah. Jadi sebelum haji semua duduk apartmen Shisha tu untuk kita training center kita tuan-tuan. Dan kita juga telah mengatakan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Jadi kalau sekiranya harga package yang kami tunjukkan itu, harga package tu dia tak termasuk dengan harga flight dengan EMA. Jadi apa pula ustaz? Ya tuan-tuan,
Jadi harga flight tak masuk lagi. Kenapa tak masuk? Sebab pihak penerbangan pun belum beritahu lagi berapa harganya. Jadi flight ni kita ambil antara dua, Singapore Airlines ataupun Saudi Airlines. Jadi kalau sekiranya nak Singapore Airlines, dia berangkatnya berapa hari bulan. Paket Ajiat 1, Safwa 1 ada Singapore Airlines dan ada Saudi Airlines, ya. Kalau sekiranya paket Ajiat 2, Safwa 2 hanya Saudi Airlines saja. Kalau sekiranya paket pendek hanya Saudi Airlines saja. Jadi itulah dia tuan-tuan. Dan kalau harga pesawat tahun lepas Saudi Airlines 2850. Kalau tahun ini tak tahu lagi. Tapi kalau SQ tahun lepas 3100. SQ mahal SQ mahal lah tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahulah SQ ni kan nombor 1 punya airline kan. Jadi dia punya harga pun top lah kan. Jadi lebih daripada Saudi Airlines. Jadi kalau harga tahun lepas tu 3100 SQ, tahun ini macam mana Ustaz? Tahun ni kita belum tahu, tapi dengar-dengar antara 3000 sampai 3005. Ini antaranya lah. Dia nak sampai 3000 ke, sampai 3001 ke, 3002 ke, nak stop sampai 3003 ke pun tak tahu. Jadi pihak airline ni dia tengah tengok harga minyak sekarang tuan-tuan. Harga minyak ni, kalau harga minyak diturun, mungkin dia 3000, tak banyak sikit, tambah sikit. Tapi kalau harga minyak dia naik, mungkin 3000 sampai 3005 tu maksimum. Ini kenapa tuan-tuan? Sebab kita pun tahu pergolakan di Timur Tengah ni. Jadi dia pun melihat keadaan. Jadi mungkin dalam tempoh sebulan 2 bulan barulah kita dapat tahu. Mungkin bulan puasa baru kita tahu. Dan selain daripada package ini tak masuk harga kapal terbang, dia juga tak masuk EMA. Apa EMA tu Ustaz? EMA, Emergency Medical Assistance, bantuan perubatan kecemasan. Pihak MUIS mewajibkan semua jemaah haji ditutup atau di cover, dilindungi dengan EMA, Emergency Medical Assistance. Jadi tiap-tiap tahun jemaah haji dilindungi dengan sistem ini. Jadi kalau mereka sakit di Mekah, Madinah, dibawa pergi ke hospital private. Kenapa tak boleh pergi hospital government? Hospital government free. Tapi hospital government tuan-tuan, Masya Allah penuh sesak. Kadang-kadang maaflah tuan-tuan, orang yang sakit masuk pun boleh meninggal. Pasal tak terlayan, doktor nurse tak terlayan. Jadi kita dengan coverage ini, jemaah masuk hospital private, Alhamdulillah. Kalau sekiranya jemaah tu sakit yang tak ada ubat di Mekah ni, nak kena bawa balik Singapura, disiapkan special jet bawa balik ke Singapura. Hebatlah, Alhamdulillah. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, memang tiap-tiap tahun jemaah haji Singapura di cover, dilindungi dengan EMA ini. Jadi dia belum masuk lagi dalam harga package. Kalau tahun lepas nak 150. Tahun ini dianggarkan antara 150 sampai 170. Berapa nanti akan kita dimaklumkan. Sekarang ni pun pihak MUIS sedang mendapatkan daripada service provider, mereka yang ingin memberikan tawaran berapa harganya. Nanti MUIS akan maklumkan pada kami dan kami akan beritahu pada jemaah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Harga package haji yang disebut tu tidak masuk dalam harga pesawat, tak masuk dalam EMA. Tapi untuk buat kiraan mudah, kita pelaskan dengan harga pesawat. Kita ambil anggaran yang paling rendah tahun lepas 2008, dan kita ambil anggaran, pelaskan lagi dengan anggaran harga EMA tahun lepas 150. Nanti akan diperbetulkan dengan harga sebenarnya pada bayaran yang ketiga. Jadi tuan-tuan, bila buat bayaran tu, bayaran yang ketiga tu the last one, baru kita betulkan balik berapa harga pesawat, berapa harga EMA, barulah dia full amountnya dia kena bayar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau sekiranya jemaah yang memang dia ingin nak mengikuti sama-sama kami, dia kenalah isi borang, ya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kena isi borang ni. Borang ni telah kami siapkan tuan-tuan dan puan-puan di meja belakang. Kalau sekiranya jemaah haji yang tahun lepas, tahun 2011, yang sudah pun bersama kami dan isi borang tapi tak jadi berangkat, mereka pun kena isi borang sekali lagi. Ustaz, nak buat apa kita nak isi 2 kali? Yalah, kita tak tahu. Mungkin dia dah tukar alamat, dah tukar nombor telefon, dah tukar nombor pasport, dan demikian juga mungkin dia nak sebilik 2 orang dah bertukar. Tahun lepas nak pergi suami isteri, tapi isteri dah pergi, suami tak dapat.
atau nak pergi adik-beradik, ada satu adik nak pergi, adik yang lain tak dapat. Jadi banyak perkara dah berubah. Jadi oleh kerana itu jemaah tahun lepas yang bersama kami dan borang yang bersama kami kena isi juga borang baru yang kami sebutkan tadi, borang pendaftaran yang baru ini. Kalau jemaah itu jemaah yang fresh, yang tahun ini baru nak pergi sama kami, mereka yang sudah pun serah borang pada kami, alhamdulillah tak payah lagi isi. Tapi yang baru fresh, maka mereka kena isilah untuk sebagai borang pendaftaran. Ini borang pendaftaran kita namakan dia, tuan-tuan dan puan-puan ya. Tetapi borang pendaftaran ini kita perlu disertakan juga dengan borang pemilihan package. Jadi kalau tuan-tuan nak memilih package yang mana kita tak tahu, jadi tuan-tuan kena isi borang pemilihan package. Dua-dua borang putih dengan borang hijau tu distaplerkan dia. Jadi diisi nama, address, email dia. Jadi di sini dia tandakan izin atau tidak. Saya izinkan pihak Tiang Fauzi untuk kirim SMS ke handphone atau email saya. Nombor pendaftaran MUIS untuk tahun berapa? Untuk tahun berapa MUIS bagi awak? 2010 ke, 2012 ke, 2014 ke? Kategori berapa? A ke atau B? Kemudian dia dah dapat surat MUIS ke belum? Dan kemudian dia sudah mendaftar dengan pihak Tiang Fauzi ke belum? Kemudian dia pilih package mana? Kalau dia pilih package yang mana, misalnya kata Ajiat yang 4 orang sebilik, ni 4 orang sebilik. Jadi harga yang kita umumkan tadi semua harga 4 orang sebilik, tuan-tuan. Jadi kalau dia nak, ustaz saya nak 3 orang adik-beradik, dia tambah lagi 600. Ke 1 orang tambah 600. Kalau ustaz saya suami isteri ustaz, okey, dia tambah lagi 500. Jadi kalau suami isteri setiap seorang 8,600. Ini tak termasuk harga pesawat dan tak termasuk harga EMA. Jadi itulah dia, tuan-tuan. Dan semua paket pun demikian sama. Dan demikianlah saya faham bahawa permohonan saya tergantung pada kelulusan kota haji. Permohonan saya sebilik 2 atau 3 atau 4 orang sebilik, tergantung kepada keadaan ada yang bilik, melainkan suami isteri sebilik berdua. Kenapa ustaz? Kalau misalnya kata satu orang lelaki, dia nak bayar, saya nak satu bilik 2 orang, okey, saya bayar untuk double, untuk 2 orang sebilik, tapi saya bayar untuk saya dulu. Kemudian carilah orang, cari kawan, tak ada. Semua orang bujang, semua nak 4 orang, 3 orang, 4 orang, 3 orang. Dia ini seorang bujang, saya nak 1 orang sebilik. Habis tak ada kawan, macam mana? Terpaksa kita masukkan dia 3 orang sebilik. Habis dia dah bayar 2 orang, kita pulangkan balik untuk bilik sebilik 2 orang. Kalau dia kata ustaz tak apa, saya bayar 2 orang, saya 1 orang duduk, tapi saya bayar untuk 2 orang. Wah, dia ini loaded tak apa, dia loaded, dia nak bayar, dia ada duit, tak apa, boleh. Jadi pokoknya itu tuan-tuan dan puan-puan, melainkan suami isteri kalau minta 2 orang sebilik, insya-Allah kira 99% dapat. Tetapi kalau dia seorang, dia nak 1 orang 1 bilik dalam 2 katil, maka dia kena tunggu kalau ada biliknya. Dan untuk jemaah tahun lepas, tahun 2011 kena tandakan dia tahun lepas kategori A, B, C atau D. Adakah wang bayaran simpan sama kami ataupun tidak? Jika ya, berapa jumlahnya? Jadi kalau dia pilih package tahun lepas, package apa dia pilih? Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan ya, borang pemilihan ni perlulah diisi. Kalau ada yang tak faham nanti bolehlah tanya pada saya atau tanya pada para pegawai saya, insya-Allah ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau sekira ustaz, yang ustaz cakap ni sekarang ni, kita ni belum tahu ni dapat kota ke tak ada ni. Kota haji ni tuan-tuan dan puan-puan, MUIS mohon tambahan kota haji untuk cukupkan 3,500 jemaah haji. Ini yang MUIS mohon, dia pergi ke Saudi Arabia. Maka jemaah terbagi kategori A 680 orang. Ini 680 ni memang official kota Singapura, tuan-tuan, kota rasmi Singapura. Siapa yang masuk dalam kalangan ini, yang masuk ialah mereka daripada kategori A dan B tahun lepas, yang tahun lepasnya, dan kategori A tahun ini. Jadi mereka semua ni masuk dalam 680 kategori A. Ini dah kira confirm 99.9%. Dah kira confirm dah, insya-Allah. Dan kalau sekiranya mereka yang luar daripada 680, mereka masuk kategori B. Kategori B ni ada 1,500 orang. Siapa ada 1,500? Ini daripada C, kategori C, kategori D yang tahun lepas. Jadi jemaah-jemaah tahun lepas, tuan-tuan, yang tak berangkat ada macam-macam kategori.
Jadi kalau sekira mereka ni termasuk CND, Ustaz saya CND, no problem, insyaAllah kalau kita dapat tambahan kota 1,500, you akan diberi priority. Ini MUIS dah beritahu dah pada kita semua, dan jemaah pun dah dapat berita lah daripada MUIS, kerana dah masuk akhbar, dah masuk media, semua dah masuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah, every year tak pernah Singapura tak dapat tambahan kota, Alhamdulillah. So kalau sekira kota rasmi kita 680, insya-Allah macam biasa paling tidak 1,500 dia akan tambah, insya-Allah dengan izin Allah. Kita kena gantung juga pada Allah tuan-tuan ya. Kita tak boleh kata 100%, tapi kita lupa pada Allah. Jadi insya-Allah seperti biasa 1,500 itu akan adalah. Jadi kalau sekira jemaah yang tahun lepas CND tu kira macam insya-Allah 99% tu memang ada, tapi cuma nak tunggu surat resmi saja. Sebab tu MUIS dia tak mau nak confirm, dia tunggu surat resmi dulu daripada Saudi Arabia baru dia confirm. Sebab dia takut nanti last minute Saudi Arabia ada pening kepala ke apa ke, tak jadi ke. Jadi dia pun susah juga. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan demikian juga mereka yang telah dan yang akan dapat surat pertanyaan haji oleh MUIS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada antara tuan-tuan dan puan-puan yang MUIS dah hantar surat. Ini sebagai survey form, nak bertanya kalau sekiranya dapat tambahan kota, anda nak pergi haji ke tidak? Ada tak dapat? Alhamdulillah ada yang dapat. Jadi kalau siapa yang dia dapat tu, dia sudah kira masuk dalam kategori B juga, dalam 1,500. Jadi MUIS dah keluarkan 1,500 surat. Dua hari lepas kami ada meeting dengan MUIS. MUIS kata yang balik setengah saja balik, lagi setengah tak balik. Jadi lagi setengah tak balik, mana diorang tak nak pergi haji tahun ini. Jadi MUIS akan open offer lagi. Jadi ada yang register 2013, 2014, 2015 dah dapat surat, tapi ada yang tak mau pergi haji tahun 2012 ini. Jadi MUIS akan open offer lagi, dia akan hantar surat lagi pada 2015, 2016, 2017. Jadi siapa-siapa tuan-tuan dan puan, Ustaz saya ni 2017 boleh ke dapat pergi haji? InsyaAllah awak doa, siapa tahu satu hari awak buka, awak peti surat, ada surat MUIS Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Ini tuan-tuan dan puan, kita pun tak tahu. Tapi ini kalau hanya ditambah 1,500, kalau doa kita dikabulkan Allah, ditambahkan lagi 1,320, jadikan semua sekali 3,500, tak ada masalah, semua orang boleh pergi haji insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi buat masa ini yang confirm kota ialah 680 kategori A. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana saya katakan tadi, bahawa kalau sekiranya jemaah itu daripada jemaah yang sudah pun daripada tahun lepas, yang sudah pun dapat kategori CND, insyaAllah kategori B dia akan dapat. Tapi macam mana cara nak membayar ni Ustaz? Cara pembayarannya sudah ada dalam tangan tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau yang kategori A, first payment sekarang bayar 50%. Second payment dia tunggu 18 Julai tambah lagi 40. Nanti last payment tu barulah 10% berserta dengan harga pesawat dan AMA yang telah diperbetulkan. Itu kalau cara pembayaran kategori A. Kalau kategori B dengan C, boleh daftar dengan kami mengikut jadual bayaran jemaah luar kota. Jemaah luar kota tu iaitu B dan C. Jadi dalam borang tu sudah disebutkan cengkeram yang pertama 30%, cengkeram yang kedua tu bila lulus kota. Bila kota kita lulus 60%. Sebulan sebelum belayar, maka dia genapkanlah apa yang saki bakinya lagi. Itu tuan-tuan ya. Tapi Ustaz, ini masalah kota ni, kalau sekiranya kita cukup duit lah kan, tapi nak bayar ni, kalau tak cukup duit macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau kita dah suka satu orang tu, kita kena cepat-cepat masuk meminang lah kan. Kena siapkanlah dengan mas kahwin hantaran dia. Kalau sekira tak siap hantaran, tak siap mas kahwin, sekurang-kurangnya kena masuk cincin lah. Kena ada masuk tanda lah sikit, hantar tanda lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita pun fleksibel jugalah. Mungkin ada orang nak sambut happy birthday dia 55 tahun bulan 7. Ustaz saya bulan 7 baru dapat duit CPF Ustaz. Nantilah bulan 8 nanti baru saya dapat. Okeylah, sekarang ni kena masuk tanda lah.
Kalau tidak, mana kita nak tahu dia nak ikut kita ke tidak? Saya ini pun tuan-tuan dan puan-puan, kita pun nak sewa hotel bilik banyak-banyak pun takut. Nanti takut jadi macam tahun lepas, banyak sangat pula kosong. Jadi kita pun sewa ngam-ngam, cukup-cukup, agak-agak macam tu. Jadi kalau sekira tuan-tuan dan puan-puan tak masuk, kemudian orang lain dah masuk, dah gigit jari lah pula. Itulah lambat-lambat dah diambil orang. Itulah dia tuan. Jadi masuklah meminang juga. Berapa tu? Paling-paling tidak 500 lah. Macam tu. Adalah tanda juga dia nak ikut sama kita. Habis ustaz, kalau sekira Muiz gagal tak dapat kota tambahan macam mana? Tak dapat kota tambahan, wang deposit kategori B dan C dipulangkan 100%. 100% kita pulangkan. Pasal kita tahu jemaah ni pun belum confirm kota dia. Jadi kalau memang tak dapat, kita akan pulangkan. Jadi jemaah yang kategori B dan C ni, mereka boleh bayar ikut jadual yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Jadual jemaah luar kota, ya, jemaah luar kota, iaitu kategori B dan C, ya. Jadi itulah dia tuan-tuan, harga-harga yang telah kita sebut. Cuma perhatian kepada para jemaah, dinasihatkan membayar dengan gunakan cek ataupun cek berpangkat atau cash order kepada TM4 Travel and Tours. Tapi kalau susah, dengan cash di pejabat atau tempat kursus pun boleh, ya. Jadi makna di sini kalau bagusnya pakai cek lah. Jadi sebab ini masalah wang tuan-tuan, ya. Habis ustaz, kita ni yang tahun lepas ni yang tak dapat berangkat ni, tak ada diskaun ke ustaz? Kita ni dah tunggu setahun dah, takkanlah tak ada diskaun? Takkanlah tak ada pula, mesti ada. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ya, jemaah-jemaah yang di mana tahun lepas 2011, ya, yang telah pun simpan wang yang bersama kami, mereka telah memberikan kepercayaan kepada kami. Mereka pun telah letakkan niat dan azam nak pergi juga haji. Atas dasar kepercayaan mereka, kami menghormati. Atas dasar niat mereka yang baik dan percaya mereka pada kami hargai tuan-tuan. Maka untuk mereka itu, apa pun package Ajiat 1, Ajiat 2, Safwa 1, Safwa 2, kami akan berikan setiap seorang tu dengan diskaun $500. Wow, $500 banyaknya. Memang banyak tuan-tuan. Dah lah tahun lepas kita dah bayar hotel jemaah tak berangkat, dah tanggung berat kita. Tahun ini pula kalau sekira dah harga hotel naik, kemudian jemaah tahun lepas kata, ustaz, kita dah bayar tahun lepas, kita nak pergi tahun lepas, kesian pula. Tak apalah, saya tanggung lagi lah, tak apa, berat lagi, bagi 500 potongan boleh? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini kalau sekira jemaah tu memang ada simpan duit dengan kita, ya, kita pun terimalah, kita hargai. Tapi kalau dia pilih package pendek, potongannya cuma 300 sajalah. Yalah, package pendek pun murah tuan-tuan, ya. 3,000 dia sip. Jadi potong 300 tu sesuai lah, ya. Tetapi kalau jemaah tu tahun lepas, dia pun dah ambil duit dia balik semua, habis nak cakap apa tuan-tuan, sorry lah, minta maaf lah, ya. Biar awak dah ambil duit awak balik, saya pun tak tahu awak nak pengen saya lagi ke tidak, kan. Jadi saya pun minta maaf lah. Tapi saya ni susah nak hampakan hati orang tuan-tuan, ya. Sebab kita ni kalau boleh suka tengok orang gembira. Nabi SAW suka tengok orang gembira. Jadi saya pun suka tengok orang gembira. Tapi macam mana nak gembirakan orang? Okeylah, untuk jemaah yang tahun lepas yang dah ambil balik duit, untuk jemaah yang fresh, yang baru pula, yang nak bersama-sama kita bagi tuan-tuan, dia early bird dapat potong $100 satu orang. Alhamdulillah. Ya, tak adalah dia tengok kawan tu seorang makan, dia pun dapat makan. Jadi siapa yang dapat ini? Jemaah yang telah daftar dengan kami dan yang akan daftar sehingga 10 Jun. Sehingga 10 Jun. Deadline dia 10 Jun tuan-tuan. Dari hari ini sampai 10 Jun 2 minggu ada. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan balik, boleh fikir, sembahyang istikharah, minta doa, tunjuk, ya Allah, aku ni nak pergi dengan mana, dengan Ustaz Fauzi ke tidak ni. Tengok Ustaz Fauzi pun lambai-lambai dalam mimpi dia. Alhamdulillah, nampak-nampaknya dengan Ustaz Fauzi lah juga. Kalau tengok dalam mimpi dia Ustaz Fauzi, alamak, seram aku, tak jadi ya. Jadi kita minta pada Allah,
Jangan minta pada saya, jangan minta pada kawan. Jangan tanya kawan, kau pergi siapa? Kau pergi siapa? Tak, ini ibadah tuan-tuan. Kita ibadah kita dengan Allah Ta'ala. Kita tak tahu niat orang. Orang tu orang pasal kita tak mau tuduh, tapi kita nak ibadah ni, ni aku nak pergi kerana Allah. Aku nak minta petunjuk dengan Allah. Siapa aku nak pergi? Jadi kalau tuan-tuan dah rasa, alhamdulillah, saya rasa nak pergi ustaz. Jangan lambat-lambat. Deadline dia sampai 10 Jun saja. Lepas 10 Jun dah tak ada lagi potongan. Habis kalau orang yang tahun lepas ustaz, yang dah ambil balik duit, okey, boleh juga dapat diskaun ni. Alhamdulillah, dapatlah 100, jadilah daripada tak dapat langsung kan. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi kalau sekira jemaah yang dah dapat 500, yang dapat 500 dah kenyang dah, tak payah lagi lah ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi $100 kami beri potongan kepada mereka yang mendaftar awal sebelum 10 Jun, maupun jemaah yang sudah ambil wang kembali atau jemaah yang fresh yang baru, semuanya akan dapat potongan 100 sebelum 10 Jun. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan semua sedia tahu bahawa pihak kami pada 1 hari bulan Mei yang lepas telah kami pun mengadakan seminar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seminar ni tuan-tuan dan puan-puan memang syukur alhamdulillah sangat hebat, kerana dia telah membicarakan tentang banyak perkara-perkara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenai apakah kita punya pahala sampaikan kepada si mati, apakah berkat tu boleh diambil berkat ke tidak, bolehkah kita bertawasul, apakah pegangan Imam Syafi'i. Semua ni tuan-tuan semua dalam satu DVD. DVD ni tuan-tuan dan puan-puan rakamkan seminar kita pada A sampai Z. 7 jam 40 minit tuan-tuan dan puan-puan, dalam 3 disk 7 jam 40 minit. Orang yang duduk dalam seminar tu dia boleh duduk, dia tertidur mengantuk. Tapi tuan-tuan tak payah susah, tuan-tuan sambil duduk makan kuaci tengok ustaz bersyarah. Alhamdulillah. Ini zaman moden tuan-tuan. 7 jam 40 minit tuan-tuan boleh tengok pagi, petang, malam, letak dalam kereta sambil berjalan boleh dengar ustaz bersyarah. Alhamdulillah. Jadi kalau yang kat seminar tu $40 tuan-tuan, ini lebih lagi pada $40 ni. Tapi tak apalah, kita bagi samalah macam seminar. Tapi seminar ada makan ustaz, ini tak ada makan. Okeylah, kita bagi $30 lah potong. Tapi kat seminar dapat buku, ni tak dapat buku. Okey, potong lagi lah jadi $20. Macam mana okey tuan-tuan, $20? Boleh? Boleh sikit je jawab. Tuan-tuan, ini ilmu tuan-tuan. Ilmu Quran, hadis, ijma' ulama' semua ada ni ilmu. Dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada kawan-kawan saudara mara yang mana pahaman dia ada lain sikit. Ini syirik, ini bid'ah, ini haram, ini tak boleh. Kita kesiankan dia, kita beli, kita hadiah. Kita nak bersyarah tak pandai, tapi kita hadiahkan dia. Mudah-mudahan dia dengar-dengar, terbuka hati dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kerana untuk menyampaikan mesej dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami turunkan sampai $12. Masya Allah tuan-tuan, ini betul-betul untuk agama ni. Kalau untuk kita nak meniaga 3 disk tuan-tuan, 7 jam 40 minit, mana ada $12? Tapi ini kerana agama, untuk supaya kita sebarkan, supaya mesej Ahlus Sunnah kita tersebar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah selepas ini tuan-tuan boleh dapatkan daripada meja belakang. Dan hari ini tuan-tuan, kami memberi hadiah kepada para jemaah sekalian. Kami sediakan DVD haji percuma kepada sesiapa yang belum dapatkan lagi, dan minuman air zam-zam yang sangat berkat dengan 600 khatam Quran, dengan air zam-zam curahan bekas tapak kaki Nabi SAW, curahan dari Kaabah, daripada makam Nabi, kemudian dia berendam dengan rambut Nabi. Subhanallah, macam-macam berkat dalam air zam-zam ni. Semua kami siapkan tuan-tuan dan puan-puan, dan kami akan beri air zam-zam ni setiap minggu selagi stok masih ada, dan kami hanya beri di sini saja. Kalau nak bawa balik tak boleh tuan-tuan, melainkan kalau ada ekstra, orang dah minum, ada boleh, ada lagi, bolehlah bawa balik. Baiklah tuan-tuan, sama-sama kita akhirnya baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.